Watson item. So apa yang kita beli kat Watson ni, saya beli Pure UV Perfect Protect Milk Moisture sunscreen, sebab saya tengok untuk ibu-ibu mengandung tu okey pakai macam ni. Adalah beberapa brand lagi kan, tapi yang ada kat Watson tu yang ni je yang sesuai, so saya ambil yang ni. Tengok ingredient dia okey. Moisturizer kita ambil Glade to Glow yang pomegranate punya, niacinamide. Brightening moisturizer, sebab sejak mengandung ni kulit macam kering kan, so moisturizer memang tak boleh tinggal lah. Micellar water yang Glade to Glow juga kita ambil. Nak ambil botol besar tadi tak ada, so kecil punya je. Disebabkan bibir asyik kering je, so kita ambil Rosy Lips Vaseline ni. Kenalah sapu hari-hari sebab pecah bibir. Mascara aku sudah habis, so ni saya beli yang Wardah punya. Nak beli Elianto, tapi dekat Watson tu tak ada produk Elianto, so kita ambil yang ni je dulu. Yang ni dia macam ni, saya tunjuk. Packaging dia kecil je, so nak travel ke apa ke senang lah. Macam ni dia punya tu. Dia macam screw, tahu tak? Macam screw. Tak tahu lah, ni first time saya nak cuba yang jenis macam ni. Tak tahu dia okey ke tidak. Kita test tengok. Dapat percuma kot. Collagen Repair Smooth Serum Miracle untuk rambut ni. And last item ni saya beli Black Mars Omega 3 Fish Oil. Yang ni dia cakap orang mengandung boleh makan kan, so saya ambil je lah. Dia untuk jaga kesihatan jantung apa semua, sebab saya kan ada darah tinggi kan. So saya rasa okey lah aku ambil, sebab dia juga bagus untuk kulit juga kan, sebab kulit saya kering. So cubalah. Okay, so itu saja.